Nak buat video ni segan bang. Ramai orang Ramai video. Ramai semua pakai duk tengok bang. Tapi okey. sedap. Ni nak beritahu apa? Kita duk ada hari rekod tak? Rekod. Itulah penonton-penonton semua duk kata awak lama sangat tak bawa lamp pergi belakang. Tu boleh tak nak minta nak minta hang pergi belakang Zat? Hampa ni kau minta yang kau bukan betul tak? Kan? Boleh? Belakang ni. Pergi belakang Zat. Belakang belakang boleh kot tapi cendol dulu lah. Ni cendol sagu rumbia. Lapang ni. Dia sebelum kita makan, kita kena bagi dulu. Baru bagi makan, baru betul. Jom, mai kita pergi belakang Zat dulu nah. Kita bagi dulu baru tu mau makan. Nak makan cendol Ada. Sagu rumbia. Sagu rumbia. Kat mana? Ada. Kat lebu. Lebu. Ini cendol sagu. Hampa tengok sagu dia tu macam mana? Ni rare. Ni daripada pokok sagu tu. Pokok sagu tu dia tebang, dia ambil sagu dalam perah, buat jadi tepung, buatkan jadi cendol sagu rumbia. Dia punya santan dia memang mantap. Ya. Dia punya berkarya dia ambil kat aku dah insert dah tadi. Nak mampir dah kameraman ni. Bagi dia berkarya. Dia suka mana-mana. Okey, dekat sini bukan saja kita ada cendol sagu. Cendol sagu ni sebenarnya kami tak tahu, kami tak pandai. Kami ambil cendol sagu yang original lah. Kami tak tahu. Rupanya ada macam-macam jenis. Add-on. Dia boleh add-on tu. Dia boleh add-on macam-macam apa flavor. Sebab kita pun segan nak pandai panjang-panjang. Orang ciu panjang. Nak ambil video takut-takut tu tadi. Curi. Dia boleh bubuh ayam, boleh bubuh kacang, bubuh jagung, apa semua boleh bubuh. Cubi ada Cubi dah. Pucuk ubi tak tahu. Tak ada, cubi tak ada. Okey, lepas tu kita makan dengan laksa lah. Selalu cendol ni orang makan dengan laksa. Tapi nak bagi tahu apa, laksa selalunya kita makan laksa tu ni laksa beras. Laksa beras kalau dia memang ni macam ni. Hampa tengok dia punya ni putih-putih. Main sini kamera. Nak tunjuk. Nampak laksa dia. Putih. Putih tu kan, laksa beras. Sebuah. Ni beras aku tak tahu beras jati ke beras cak apa aku tak tahu lah. Kan? Dia rasa nak laksa. Bismillahirrahmanirrahim. Laksa aku okey. Tapi nak bagi tahu kat hampa, aku makan laksa lalan. Nak kena ada otak udang. Betul. Tak ada otak udang tak lepas. Kita orang Kedah memang kena ada otak udang. Tapi aku tak saya okey sedap ke? Laksa sedap. Tapi kalau kita ada otak udang lagi bagus lah. Aku takut tak pergi minta otak udang. Otak hang pergi mana? Aku asal lepas ni boleh buat kameraman di belakang ke? Ya. Tak ada. Karya habis kan? Buat di belakang kameraman. Boleh? Dia di pasar ni. Nak kadar lebih-lebih sangat mahal. Memang sedap. Hampa beli mesin lah kat Senayan ni. Hampa beli start cendol sagu. Cendol sagu rumbia memang kat sini memang top lah. Orang kalau hari Minggu tu memang ramai. Kat sini ada segala kemudahan ada. Ada surau apa semua. Surau ada, tempat duduk dia banyak. Walaupun kita rasa macam sempit ni nak pergi parking ada belah-belah atas tu. Betul. Hampa boleh duduk kat sini sampai bawah. Dia parking ni banyak, tempat duduk pun ramai santai macam dalam kampung. Tu yang best tu. Rasa sedap tak okey. Yang kita tanya otak udang tak lepas hati. Otak udang Aku rasa macam tak ada kot. Betul tak? Try lah. Tak tahu. Tak nak otak udang. Tanya otak udang ada tak tak? Ada. Aku dah tanya dah. Udang mahal lah ni, otak tak ada nak perah. Udang tak ada sotong pun apa. Tak ada. Dia kata sambal hitam dah. Sambal hitam. Boleh ke sambal hitam? Tak kena. Sambal hitam tak kena. Laksa dah tak apa pakai lah apa yang ada. Ni asam keping dia bagi seorang satu. Asam keping bagi seorang satu. Mana kalau tak ada otak udang asam keping boleh. Buat cover tak ada otak udang, asam keping so dia boleh lebih sikit. Dia kalau laksa belah utara, memang dia bekalkan dengan otak udang. Ya, baru dia naik dia punya rasa bau otak udang tu sikit. Pekat sikit. Tapi kita raikan lah orang-orang belah-belah sini dia tak makan otak udang. Sebab depa semua ada otak, kita tak ada otak. Otak pun. So kita makan lah. Tapi sebenarnya kuah dia memang sedap. Sedap. Memang sedap lah. Dia lagi satu dia pakai laksa beras ni. Itu yang menarik tu. Tengok laksa beras dia padu. Dia makan dia tak jadi kenyal macam laksa yang kita makan lalu kan. Laksa tu dia kenyal kan. Betul. Dia punya kuah dia pun ikan pun kuasa ni bukan cancang ikan ni. Enggak tak silap aku dia berikan kapi. Tak boleh. Ikan kapi bukan ya? Tak boleh ya. Sebab aku tengok ada merah.
Mungkin dia pakai ikan tenggiri ke ikan temenung lah tu. Selalunya orang buat gula apa ni kuah sardin. Ha. Dia pakai kuah sardin pula. Dia pakai kuah laksa, dia pakai ikan sardin ataupun ikan kayu. Betul. Ikan kayu seekor, ikan sardin 5 ekor. Ya bang. Ha. Gamak tak ada sangat dia pakai layaran. Tapi cendol dia ni memang unik. Dia ni dia punya apa dia? Hingus cendol tu. Kan? Bukan hingus. Hingus siapa nak main mentega darah? Kanji dia punya kanji cendol tu. Kan dia Sagu. Sagu cendol tu dia memang macam cendol biasa dia pakai tepung beras biasa lah. Ni sebab pakai cendol sagu. Dia rasa dia lemak dia lain. Sebab apa ni first time aku beritahu terang. Aku tak pernah makan sagu cendol yang macam ni. Selalu cendol memang kita makan yang tepung lah kan. Tapi yang sagu gila lah. Berapa banyak sagu dia pakai. Dia buat kan? Ni aku yang dah berapa banyak sagu tu kat berapa banyak pokok dia tu bang. Oh dia, lepas tu dia cara nak buat dia tu pun kita tak tahu macam mana kan. Dah, kalau kata hang tengok National Geography, kan, sagu ni, kalau tengok yang orang sini yang pakai cawat saja tu kan. Dia pakai tumbuk, pijak keluar dia punya ayak apa semua tu. Ayak tu dia tapis, tu National Geography lah. Itu kalau salah tapis tu dia lama-lama boleh jadi tok. Betul. Itu sana lah, sini tak lah. Sini ada prosesnya. Kita sebab orang Melayu, dia ada prosesnya cara elok lah kan. National Geography tu orang yang tak ada ni, tak ada pemikiran yang logik. Kan, sini okey. Saya tak macam aku dah banyak kali dah main sini. Kan, sebab tu ni aku yang ajak Caca main ni. Ya betul. Okey. Aku tak nafikan lah kalau bab makan kalau Lan ajak aku percaya. Sebab apa tak pernah feel lagi lah. Panjang dia ajak ni tak pernah feel lagi. Tak ada yang feel lagi lah. Aku makan apa yang dia bagi ni memang padu lah. So aku boleh recommend juga gambar untuk main. Memang sedap. Jadi lain kali bila aku ajak hampa pergi mana-mana tu, ikut pergi belakang. Yang penting. Lepas tu nak tanya hang. Antara ni cendol ni first time kan. Cendol tempat lain yang mana yang hang rasa ada lagi yang best lah? Cendol tempat lain. Okey, satu je nak dapat yang unik memang tak dapat dah. Tempat ni yang paling unik sekali lah sebab dia sagu rembiar tu. Kalau kata cendol yang sedap kan, ni antara kategori yang sedap lah. Tapi ada tempat yang memang kita sebab walaupun sagu cendol biasa tapi sedap je. Tapi cendol India kan, aku suka lah. Aku India lah. Aku suka cendol dia memang sedap kalau tanpa makan. Tapi tahu orang Melayu ramai makan itu. Dia memang daripada aku dah makan situ, daripada arwah yang aku bawa tu, daripada kecil sampai ke besar memang aku akan makan kat situ. Tak Kedah hang. Kat Kedah. Hang tahu tak asal usul cendol? Tak tahu. Hang lah cendol. Dah aku nak makan lah. Malas hati mambo. Sorry. Okey, kami makan dulu. Apa-apa terima kasih banyak-banyak sebab apa tengok kami merapu ni. Sebenarnya dah lalang makan cendol ni, tunjuklah kat bawah sikit. Sebenarnya kami nak beritahu tempat ni cendol best. Ya, Itu je. Tapi kami tak tunjuk sangat banyak video dia memang kurang menarik sikit. Apa-apa minta maaf lah. Nak beritahu tempat ni best cendol. Sempoi. Singgah, mai singgah mai. Baik, Assalamualaikum.